Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini aku turun mancing ikan baung di Sungai Tanjung Karang. Hasil yang pertama adalah juga, tak ada besar, tak ada kecil, sedang-sedang. Air ini boleh dikatakan besar juga. Ada hasil baru video. Lama tak ada video kan. Uish, aduh, lucut. Ya, tu dia. Ikan baung kah? Ikan duri kah? Ikan baung. Baung? Baung. Sob, cantik sob. Alhamdulillah. Masa dapat baung. Oh, saya so. Oh, sedap. Mantap. Ikan duri pula. Kan? Aduh, itulah dia. Baung duri. Buang kecil. Kalau baung besar tu boleh. Nyamuk datang balik ni, pahal. Ya, akhirnya ada juga air besar, udang seekor baru naik. Lanjut. Ini besar. Tenang sob, besar. Lanjut tepi sikit sob. Ambil. Ambil. Lihat. Naik sini. Kat sini. Dah aku potong. Saiz ikan duri. Aduh. Udang atas air. Menekan pula. Menekan sampai bawah sampan lain tu. Lain. Apa? Belukang? Ke duri? Lanjut naik atas. Duri kita tapau, belukang kita lepas. Belukang. Sampai sini belukang. Bawang ke merah, dalam makanya. Lalu tepi je kau. Tak ada laluan lain je. Melintang. Dia memang nampak macam dekat. Saya tak faham kenapa ni. Dengan kayu tarik. Sekali bonus dengan baung. Ya, bonus baung beserta sampah. Mantap guys. Dapat baung dan sampah. Okey, selesai. Nanti kita tengok hasil. Lain macam dia menekan dia. Gila. Macam besar je dia menekan dia. Lain macam. Seram tengok. Tengok. Aku sikit tak. Ke tengah-tengah sampan, jangan ke tepi. Mantap. Ya, ada manis. Alhamdulillah. Macam ikan dia lelon.
Oke guys, cukup sampai di sini. Adalah sedikit cicilan strike daripada kami. Ya, nampak hasil main air besar. Udang ni pun besar-besar katanya. Kita memancing kalau air besar. Cari baung. Baung ada 4 ekor. Yang lain duri. Cukup sampai di sini. Terima kasih pada sahabat-sahabat YouTube Bangun Terbang. Jumpa lagi kita di lain waktu. Setelah bawa sampah banyak, guys, duit ni guys. Wih, tongges. Kayu, sampah banyak.